Ramai orang tanya, kalau tak minat belajar macam mana? Tapi sebenarnya kita kena belajar sampai mati. Buatlah apa pun, semua benda kena belajar. Bukan sekadar dalam formal education. Dekat sini ada dua jenis education. Informal dengan formal. Formal, kita kena hafal jawapan dan muntahkan dalam exam. Kalau informal ni macam naik motor. Benda tu informal. Macam mana lagi? Apa? Gunting rambut ataupun buat sesuatu yang tak ada dalam silibus pelajaran yang dalam formal lah. Tu namanya informal. Di luar formal adalah informal. Dan informal sebenarnya lagi penting kalau nak teruskan hidup sebenarnya. Kalau nak sebagai staff ataupun nak jadi pekerja yang hebat, formal adalah jawapan dia lah. Sebab kita nak dapat pangkat memang memerlukan scroll degree semua tu memang diperlukan. Kalau nak macam tu. Kalau nak kaya, nak gila-gila kaya tu kena belajar informal tu banyak lah. Tak kisahlah belajar macam mana, yang tak ada sijil. Kita kena apply benda tu. Sebab itu adalah investment diri. Lagi banyak ilmu, lagi banyak kekayaan kita akan dapat tarik. Itu adalah logik akal yang saya apply lah. Lagi banyak saya belajar, lagi banyak income boleh saya tambah. So dekat sini betapa pentingnya ilmu. Ilmu dia akan selamatkan kita daripada kemiskinan sebenarnya kalau tak puasan. Dan bila mana kita dah keluar daripada kemiskinan, kita kena menyumbang. Bila dah kaya ni sebenarnya itu adalah amanah sebenarnya. Bukan kaya saja-saja nak belagak sangat tu tak. Kita kena ada tanggungjawab lah dengan duit tu. Kita nak buat apa? Bayar zakat banyak-banyak, atau tolong orang secara diam-diam dengan terbuka ni macam tak cukup ikhlas lah orang kata. Buat secara diam-diam, orang nak kata apa diam lah. Jangan layan sangat. Dan kenapa di sudut lain lah, kenapa lelaki sekarang agak sugul, okey? Sebab kalau tak jaga input, macam mana kita jaga badan kita, macam mana hidup seharian, memang dah akan sugul. Memang akan sugul sebab tu kita malas nak belajar. Berbanding dengan wanita walaupun makan tak berapa nak jaga, tapi mereka faham macam mana nak pandaikan diri mereka, okey? Mereka belajar rajin tau. Benda lelaki kalau nak tengokkan. Tapi saya pun tak faham dengan lelaki. Saya pun lelaki, saya faham kenapa kita malas sangat nak belajar. Sebab antaranya mungkin itulah tak jaga makan, makan ramen, makan mi segera. Kalau tak ada duit makan benda-benda tu, sepatutnya kita makan nasi bujang kan. Nasi bujang tu dah cukup sihat. Tu tak exercise pun dah, memang hormon testosteron kita memang jatuh drop. Tak ada semangat perjuangan kita tu jadi takut, nak buat apa pun takut. Sebenarnya hormon testosteron tu kita kena jaga, barulah kita berani nak buat sesuatu benda. So kepada anda, mulakan perniagaan yang semudah yang boleh lah. Macam saya cuba buat pada umur 18. Tapi dalam masa sama, mak ayah saya boleh sara lagi. Masa tu saya cubalah. Saya diberi peluang selama 5 tahun untuk cuba nasib dalam bisnes. Dan sebenarnya tak rugi apa. Sejak saya buat tu tak berjaya. Tapi saya belajar banyak benda. Saya banyak benda. Masa saya umur 24 tu macam saya punya tempoh akhir lah. Saya cuba. Dan kalau tak ada hasil, saya akan bekerja macam sekarang. Saya kerja. Dan saya tak give up lagi pun sebenarnya. Saya masih ada side. Saya masih buat side tu sebagai peluang saya untuk lari daripada dunia pekerjaan sebenarnya. Saya nak lari. Saya nak hidup bebas. Tak ada arahan yang saya boleh ikut. Saya boleh tapi makan bila-bila saya nak pergi. Saya nak boleh bekerja bila-bila masa saya nak kerja. Dan saya akan leverage lah. So conformnya saya akan leverage. Saya tak akan jalankan operasi. Saya akan hire orang lain buat kerja yang saya tak mahu buat. Tu saya punya style. Sebab saya nak hidup bebas. Apa saya nak kena buat benda tu. Saya hire orang, bayar HR semua tu, biar dia buat kerja tu, okey. Tu lepas tu kita kena handal dalam mengawal emosi. Supaya kalau kita sedih, kita mampu mengawal dia lah. Ataupun kita sedang marah, kecewa, jangan terlalu ikut emosi. Bila mana emosi tu tak elok, kita sebagai orang lelaki cuba kawal. Ataupun dah perasan kita dah lose control, cuba pergi tempat lain ataupun pindah tempat lah sana, cerita berhijrah. Pergilah keluar, pergi jalan jogging ke,
Tapi makan jangan lah. Senang cerita dia kena transfer masalah tu ke benda fizikal. Push up ke, berlari ke, atau apa-apa lah. Lagi teruk itu punya stres, lagi kita kena buat. Ataupun kalau tak ni sangat, tak berkesan pergi le gym kan. Mungkin kat situ orang boleh bantu kita untuk bina badan dengan menggunakan motivasi yang tercewa tu. Okay? Bila last kita guna kepala kita ataupun otak kita dalam membina sesuatu dalam kehidupan. So kat sini jangan merungut banyak sangat. Bila kita merungut memang kita akan hilang fokus lah. Kita banyak fokus pada masalah sampai tak settle-settle. Solusi pun tak sampai. Ingat kan? Ingat macam ni lah. Masa tak boleh beli benda dekat Shopee tu, kita tahan sikit lah. Macam tu lah. Kita kena tahan sikit benda tu. Kalau kita dah tua nanti, kita akan fikir kenapa hidupku macam ni. Sebenarnya dah terlambat. Okay, kenapa kita pilih jadi loser? So, kalau dah jadi loser, jangan marah orang lain kalau kita tak berjaya dalam hidup. Okay? Ini hidup kita, pilihan kita, kita yang bertanggungjawab atas apa yang berlaku dalam hidup ni. Tu real punya nasihat lah. So, dekat sini, tak ada apa-apa. Kalau berminat nak buat JC, nak custom JC, boleh tekan link ni bio dekat bawah. Ataupun link dekat TikTok ataupun sosial media saya, boleh tengok. Kalau nak tempah baju, nak buat baju team, dan minimum 10 order sahaja, okay? Kalau berminat, boleh roja. Saya nak tanya pendapat anda. Hidup kita ni sebenarnya tanggungjawab kita ataupun tanggungjawab orang lain? Kalau gagal, tanggungjawab siapa sebenarnya? Tulis di ruangan komen. Okay?